Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala washabbihi ajma'in. Bismillah bisalbi wa yasbi al-ardi wa bi lisani yang taqwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi kerana dengan waktunya dan akhirnya bisa dapat berkumpul pada hari yang bersejarah di Pulau ini. Yang dihormati Tuan Haji Maslan, juri cakap dan wakil tuan rumah, dan kami mengingatkan tuan rumah, Tuan Musbin dan Puan Aid dan Encik Jamil, tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji dan hajah-hajah, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Kalau tidak kerana bulan nampak bintang hendak capai, kalau tidak kerana tuan-tuan tidak kami sampai ke bulan. Boleh saya bantu sikit? Saya ni orang Melaka. Dagang bukan sebarang dagang, dagang menjual di tengah pasar. Datang bukan sebarang datang, datang membawa hajat yang besar. Sebelum saya mula, izinkan saya mohon maaf lah. Sebelum jelas saya pun ilmu pun tak ada, pengalaman pun kurang. Takut-takut tersalah cakap, takut-takut berkurang adab, takut-takut tidak menjunjung adab, tidak menjunjung adat. Jelas kalau nak dikirakan sirih ni dia ada sirih, dia ada letak sirih, dia ada sirih tinjung. Tapi yang ni tempatnya dah hybrid ni, dia dah bercampur. Sudah ramah adat lagi. Yang terdahulu tidak kami dahulukan, yang kemudian pula yang kami dahulukan, yang tua tidak kami tuakan, yang berpangkat tidak kami utamakan, yang berhaji berhajah tidak kami sebutkan. Jadi saya minta maaf lah kalau sebelum saya minta maaf dulu. Dengarlah tuan satu rencana, dia dikarang dagang yang hina. Bicara ku janggal banyak tak guna, kurang pengalaman dalam sebut. Orang ni dia buka macam tu lah. Saya bukannya pandai, saya buat yang lucu ni. Dari JB sampai ke Kulai, sindah senai berhari raya. Ada janggut, tidak bermisai, ada rahim namanya saya. Saya kenalkan rombongan daripada saya lah. Yang comel-comel hari ni orang mak saya. Yang ni anak saya nombor 3. Yang ni puteri bongsu tria saya. Ni yang sulung, anak saya yang sulung. Yang ni cucu saya. Ini sepupu sebapak saya, rumah saya ni. Tak Udin, Haji Syam, Wati orang rumah Syam, and orang rumah Tak Udin. Ini dia. Semula adanya seorang pemuda, gundah gelisah sebab tak kena. Mandi tak basah, tidur tak lena. Teringat-ingat dia akan darah derita yang tinggal di sini katanya. Jalan cempaka Indrapura. Harta dikurah bunda dan ayah dia. Lalu datang merisikkan. Betul ke Sidari belum berpunya? Kalau benar belum berpunya, pinanglah dia kalau diterima. Dibawakan cincin sebagai tanda. Datang membawa setepak sirih, datang dengan hati yang bersih. Gambir diracik bersama pinang, datanglah merisik serta menenang. Kapur setabung tembakau secawan, ingin menyambung tali persaudaraan. Tepak sirih di tempat teduh sehari dua tidak tandayu. Tuntutan adat dipegang teguh, tepak sirih budaya dan yang saya kata tadi tepak sirih. Pada ikut orang dulu kita kena makan. Tapi saya pun tak boleh makan. Jadi sebelum kita bertukar-tukar hadiah dan secara menyalurkan cincin, saya rasa eloklah diisytiharkan. Mana pada tarikh hari ini 3 bulan
3/4 ini maknanya Aiman bertunang dengan Akilah. Kita cari tunangan dia orang. Sekali lah saya memohon ampun dan maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa macam tadi. Ada pun tersilap kata tu. Semoga kita jumpa lagi pada majlis persalingan dan pernikahan lah Dari Paguh ke Bukit Batu, beli buah buat cemilan. Ada jodoh pasti bersatu. Jodoh ijabah kita doakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Masuk pada masjid kat mana?